mudah-mudahan majlis kita berkati dan dirahmati. Mengumumkan ketibaan pasangan pengantin beserta dengan ahli keluarga pengantin, iaitu adik Muhammad Syarifuddin bin Syahidan bersama pilihan hatinya adik Fadihah Husna binti Rosman untuk masuk ke majlis bersama dengan ahli keluarga. Dipersilakan. Kemeja makan berada. Untuk ahli keluarga pengantin perempuan boleh mengambil di meja duduk disediakan. Dilanjutkan dengan doa dan restu. Lebat demi pohonnya rendah, dahan terika kami berkasa, 10 jari kami menadah, memohon berkat yang maha besar. Jadi kita permulakan sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati. Dimulakan dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menyatakan kesyukuran yang tidak terhingga terhadap-Mu di atas limpah kurnia dan rahmat-Mu. Kerana dengan izin-Mu, Ya Allah, kami dapat berhimpun pada hari yang penuh barakah ini bagi merayakan majlis perkahwinan adik Muhammad Syarifuddin bin Syahidan dengan pilihan hatinya adik Fadihah Husna binti Rosman. Ya Allah, Ya Jami, Engkau satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau satukan hati Nabi Adam dan Hawa, serta bagaikan kasih suci Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Khadijah. Jadikanlah ikatan ini sebagai jalan untuk mereka lebih dekat diri kepada-Mu, Ya Allah. Limpahkanlah kepada mereka pasangan mawadah dan warahmah, serta hiasilah rumah tangga mereka dengan sakinah, kesyukuran dan saling memahami tanggungjawab masing-masing.
Ya Allah, Ya Razak, gunakanlah kepada mereka rezeki yang luas lagi berkat, serta gunakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah yang bakal menyejukkan mata dan hati ibu bapa mereka, serta menjadi pejuang agamamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Hafiz, peliharalah kami semua yang hadir di majlis ini. Berikanlah kami kesihatan yang baik, keselamatan dan kekuatan untuk terus beribadah kepada-Mu. Jauhikanlah kami daripada segala fitnah, musibah dan perkara yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan wama dipakai cantik si Anantara, kemeja beradab jemput bersama, menikmati hidangan penuh mesra. Dengan itu saya bagi pihak rumah menjemput pasangan pengantin dan juga ahli rombongan pengantin untuk menjamu saudara. Persilakan. Rombongan mulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Hari ini kita berkampung meramaikan mempelai dua sejoli. Bunga mawar merah mewangi dipetik satu buat si dia. Dua jiwa kini menyatu hati. Moga selamat kekal bahagia insya-Allah.